Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Jadi pada hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan satu sistem invoice dan receipt yang telah saya buat, iaitu namanya sistem 35. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan kalau ada pengalaman sebelum ni nak buat invoice macam susah kan, macam saya sendiri susah nak buat invoice sebelum ni sebab saya sebenarnya tak ada satu apps ataupun software yang khas untuk buat invoice. Saya pakai Canva untuk buat design invoice tu lah, dan bila makin banyak invoice kita, Canva kita jadi makin berat dan susah untuk edit. Dan satu lagi, kalau tak pakai Canva, saya pakai Excel juga sebenarnya. Dan pakai Excel ni dia punya rupa dia tak berapa cantik lah. Mungkin boleh buat cantik tapi saya tak pandai. So disebabkan itu saya telah create satu sistem menggunakan HTML, iaitu yang mana kita boleh adjust invoice dan receipt kita secara mudah dan ringan. Okay, jadi kalau tuan-tuan perempuan tengok sini, ini adalah sistem kita. So sistem ni saya jual dengan harga RM30 untuk harga promosi early bird. Okey, dan untuk RM30 ni kita hanya akan dapat sistem invoice dan receipt sahajalah, sebab yang lain-lain ni masih dalam proses. Nanti kalau saya akan kongsikanlah bila ada update terbaru, saya akan bagi tahu. Nanti kita bolehlah tuan-tuan perempuan beli update tersebut. Okey. Jadi jom kita tengok macam mana fungsi dia. So kita tengok invoice dan receipt invoice dan receipt. So kat sini kita ada nampak kat button di atas ni adalah button untuk tambah invoice baru. So kalau tuan-tuan ada buat invoice sebelum ni, kita tambah ni, dia akan tambah invoice yang barulah. Okey, kat sini tempat kita nak tengok rekod invoice yang kita pernah buat. Kat sini tempat kita nak tambah item invoice. Kat sini kita nak tukar bahasa sama ada English ataupun Melayu ataupun Inggeris. Okay, kat sini kita boleh muat naik logo kita. Contoh kalau kita nak muat naik logo kan, kita boleh sekali kita buat sekali je. Nanti lepas ni kita tak perlu nak buat lagi dah. Dia sekali buat dan dia akan lekat lah, logo tu akan lekat dalam sistem ni. Okay, so contoh kita letak nama syarikat 35 Enterprise. Okay, dan alamat dia nombor 13 Jalan TRX. Contohlah TRX 35 Taman Reka X 75300 Ayer Keroh Melaka. Contoh So kita letak nombor telefon 0147896543. Contohlah nombor telefon dummy, alamat pun dummy, semua dummy. Kita nak test je. So contoh kita nak bill kepada siapa? Contoh kita nak bill kepada Daniel Razak sebagai contoh Okay, so alamat dia berapa? Nombor 16M. Okay, Kampung Tun Daim. Okay, Jalan Batu 3 Shah Alam. So berapa Shah Alam? 40000 mungkin, saya pun tak pasti. Sarawak. Okay, ini contoh kita punya alamat lah. Alamat kita punya klien. Okay, so berapa nombor telefon dia? 0159874563. Okay, ini contoh nombor telefon Okay, so kita dah masukkan maklumat kita dan maklumat klien. So kita nak bagi tahu juga nombor invoice. Contoh nombor invoice kita ada nombor kat depan, kod dia lah TL. Contoh PPX berapa. Contoh kita start dengan nombor huruf ataupun nombor 2031 contohlah. Okay, tarikh kita boleh masukkan manually. Dan kita buat servis apa dengan orang tu. Okay, contoh dia ambil servis design 3D kita. So kita buat design 3D product. Harga berapa? Harga RM350. Kuantiti contoh dia nak 3. Okay, dapat 1000. Dia terus automatic kirakan untuk kita tahu berapa harga, berapa kuantiti, terus dapat jumlah. Dan contoh kita nak tambah item kita nak letak apa sini? Poster design. Contoh poster design dia nak 3 juga. So satu mungkin dalam RM120. So total jadi 1410. Okay, 1410 untuk kita punya ni lah. Design harga yang kita nak bagi dekat klien. So terma dan syarat ni pun kita boleh letak. Contohlah kita perlukan deposit. So kita tulis kat sini deposit 50% diperlukan sebelum apa kerja dimulakan. Contoh yang kita perlukan dan bayaran penuh 100% diperlukan sebelum sebarang fail
diserahkan. Okay, contohlah kita ada terma syarat ni sebagai contoh je. Okay, so bayaran boleh buat ke apa? Bank, Maybank contoh. Maybank, atau tak nak pakai Maybank lah, kita pakai nama dummy bank apa nak Mike Bank contoh, Mike Bank Mike Bank, nombor akaun dia 05987 1234 5678 contohlah kan. So nama syarikatnya 35. Okey, ni contoh dummy semua ni dummy, bukan betul. So sekarang ni kita dah siap dah kita punya invoice. So, kita boleh simpan rekod. Okey, rekod TL menjadi simpan. Okey, kita cetak invoice. So inilah hasil yang tuan-tuan dan puan akan dapat bila tuan-tuan cetak invoice dan boleh berikan kepada customer tuan-tuan dan puan. Okey, dan boleh save lah. Save, bila tekan save ni, dia akan save sebagai nampak invoice dia ni Razak, dia bagi tahu terus apa nama dan nombor berapa nombor invoice. Jadi bila kita nak buat saving tu lebih kemas lah. Sebab ada terus dah tahu nombor berapa apa semua kan. So nak rujuk balik senang. Okey. So contoh dah save, dah download apa semua, kita boleh send pada customer. Okey, tiba-tiba customer dah buat bayaran. Okey, customer dah buat bayaran, kita akan update semua invoice ni. Okey. Contoh kita dah save, dah simpan rekod. Okey, kita dah tutup lah. Dah tutup ni. Okey, tiba-tiba customer dah buat bayaran. Kita buka balik sistem ni. Okey, buka balik rekod dia, buka. Okey, semua nampak, semua ada kan. Yang ni kadang-kadang dia hilang. Kadang-kadang dia hilang. Tapi kalau hilang tu kita masukkan balik lah. Tapi patutnya dia tak hilang lah. Biasanya dia tak hilang. So 35 Enterprise. Contoh tadi alamat berapa? Alamat mesti tak ingat lah. Tak apa. Abaikan. Saya nak tunjuk macam mana untuk kita nak tambah rekod bayaran. So kita tambah kat sini. Okay, contoh dia buat deposit Deposit. Berapa ringgit dia letak? Contoh daripada 1405 dia bagi 800. So kita boleh cetak resit. Kat sini kita akan nampak, okey, 35 Enterprise, berapa kita punya detail tadi. Dan kita dah dapat resit, nombor resit berapa, tarikh bila, tarikh dia bayar tarikh dia bayar bila, rujukan invoice bila, apa. So kat sini pun kita akan nampak berapa bayaran yang kita terima dan baki untuk customer bayar berapa. Gitu. So kita save ni, dia dah siap dah bayar, kita boleh bagi resit dekat dia dan kita bagi juga updated invoice. So kalau ni kita simpan rekod. Kita tengok sini, kita cetak invoice kan. Kita akan nampak yang di invoice kita dah update. Ada kat sini rekod bayaran. Berapa ringgit deposit, 800. So kat sini dia akan tulis telah dibayar berapa. Gitu. So kalau contoh dia buat bayaran lagi. So sekejap saya siapkan alamat nombor. Contohlah 7 Jalan Jalan apa tadi? TRX kan. TRX 5/2 Taman Razak X. Okey. 75450 lah, kita buat ikroh lah. Ikroh Melaka. Okay, nombor telefon 013-998-5746 contoh. Okay, kita simpan balik. Okay, so kita dah simpan ni. Lepas tu apa kita nak buat lagi? Apa kita nak buat tadi? Contoh dia buat bayaran lagi, kita boleh tambah lagi bayaran. Contoh bayar penuh lah, dia bayar penuh, baki 800 kan. Baki 610. So dia buat bayaran full payment contoh. So ni 610 dibayar. So baki dah tinggal kosong. So bila kita simpan ni, kita cetak resit yang ni, yang kedua cetak resit kedua. So dia ada tulis bayaran terdahulu berapa, bayaran yang dia terima berapa. So baki yang perlu bayar dah kosong. So resit ini untuk resit lah, bukti yang dia dah bayar. Satu lagi adalah kita nak cetak invoice juga, invoice yang latest, iaitu invoice yang dah siap semualah, kira dah settle bayaran kan. So dapat invoice yang kosong ringgit lah. So dengan ini tuan-tuan perempuan akan dapat satu sistem invoice yang kemas dan cantik. Okey, dan tuan-tuan perempuan juga boleh backup boleh backup, simpan data ni dengan cara kita tekan muat turun data. So kita akan tekan ni, dia akan automatic save. So nanti bila contohlah data hilang, kita boleh terus dapatkan balik, restore balik. So atau nak muat naik balik. Contoh nak muat naik kan data lama. Ni antara data saya yang pernah saya buat sebelum ni. Okey, contoh untuk ni lah, untuk syarikat saya kan. Syarikat betul. So nampak data berjaya dipulih semula. Okey, sistem akan dimuat semula. So tekan okey. So bila kita tengok, kalau saya tekan rekod kan, contoh ni adalah ada kita punya nama-nama customer ni. Contoh kita ambil customer mana kita nak try Contoh kita tengok yang Sam Studio, tekan open kan. So kita nampak dekat sini kita punya nama syarikat ada, nombor apa semua ada, alamat semua ada dan detail-detail semua ada.
Dan untuk rekod ni dia akan ada satu page, dia akan tulis 10 lah. Ada 10 detail, 10 data. Satu page 10 data. Kita boleh buka dan kita boleh padam. So itulah caranya untuk kita buat invoice menggunakan sistem 35. Jadi kalau tuan-tuan perempuan berminat nak beli, insya-Allah tuan-tuan perempuan boleh hubungi saya sekarang boleh hubungi sekarang, sebab untuk dapat harga RM30 ni adalah limited. Sebab saya memang akan teruskan siapkan. Jadi siapa-siapa yang terlambat, mungkin saya dah siapkan semua. So harganya jadi RM100. So untuk dapat harga promosi permulaan ni adalah RM30 sahaja. So kalau nak, cepat-cepatlah PM saya. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.